Jom masak dengan Bonda Nis. Bubur ubi keledek. Ada macam-macam nama ubi ni. Ada orang panggil ubi manis, ubi oren, and in English we call it sweet potato. Okey, mula-mula kita akan kupaskan kulit ubi ni menggunakan peeler. Lepas ni kita nak potongkan dia kecil-kecil. Pisau kita kena tajam sebab boleh tahan juga keras ubi ni. Tak pastilah sebab dia dah tua ke atau normally ubi memang agak keras macam ni. Bonda akan potongkan dadu mengikut bite size. Kalau nak lagi kecil pun boleh. Kalau Bonda suka yang macam ni, dia nampak chunky and lebih menyelerakan. Ubi yang dah siap dipotong, kita akan basuh menggunakan air bersih. Baca bismillah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Next, sediakan 1 periuk air dan masukkan ubi yang telah kita basuh tadi. Bonda akan rebuskan ubi bersama dengan seketul gula Melaka. Gula kabung. Tak lupa juga 1 helai daun pandan. Biarkan masak sehingga empuk dan gula kabung kita tu larut sepenuhnya. Sekarang Bonda akan rendamkan sagu. Selalu arwah mak ajar buat macam ni, tapi ni optional. Just in case kalau sagu kita tu ada kotoran apa-apa, kita boleh tapiskan dia sebelum kita masukkan ke dalam bubur nanti. Nampaknya ubi pun dah semakin empuk, so boleh masukkan sagu kita. Bonda ada tambahkan juga sedikit gula putih dan juga sedikit garam. Dah nak siap dah ni. So untuk menaikkan lagi rasa lemak bubur kita, of course kita tambahkan santan. Bonda gunakan santan kotak je, tapi kalau korang nak pakai santan fresh lagi bagus. Disebabkan santan kotak ni terlalu pekat, so Bonda tak habiskan 500 ml tu. Bonda ada tinggalkan sikit. Kacau sebati sehingga santan tu betul-betul melt and bersatu dengan semua bahan-bahan lain. Bila dah betul-betul mendidih, baunya harum sangat. Okey, macam ni kira dah siap lah. Dah boleh tutup api. Alhamdulillah, sedia untuk dihidang. Sangat sesuai untuk hidangan minuman petang. Lagi-lagi time hujan. Masya Allah, enak banget. Selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Quotes of the day. Terkadang aku tertanya-tanya, kenapa semua ni berlaku? Dan dia berikan jawapan yang sangat indah. Kerana Allah lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung.